the last a day in my life as a final year medical student. Saya memang tak sangka sebab cepat sangat masa berjalan. So vlog ni adalah vlog terakhir sebagai seorang pelajar medik lah. Doakan saya dan kawan-kawan lepas exam pro. Dalam vlog ni saya tunjuk persiapan terakhir saya untuk saya ambil exam terakhir kami sebagai seorang med student. Let's go! Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to my another day in my life as a final year medical student dekat USMKLE International Medical Program. Saya sebenarnya tengah vlogging pakai kamera baru saya, DJI Osmo Pocket 3. Saya ada buat video unboxing dekat video ini. So korang boleh usah kalau korang nak tengok video unboxing dan juga review lah kamera ni. Tada! So inilah kamera baru saya. Saya vlogging hari ni pakai my Osmo Pocket 3. Saya rasa macam saya dah tua tau. Macam, dulu saya ingat lagi waktu first time saya buat vlog. A day in my life kan. A day in my life as a medical student. First time a day in my life dekat hospital. And sekarang ni, the last time a day in my life as a final year medical student. Saya dah tua. Okay, so jom kita start our morning routine sebelum kita gerak pergi Yellore naik bas. Sebab bas pukul 8.30, kita sekarang ni pukul 7. Ada seekor tikus dia mati dekat luar bilik saya. Saya kesian dengan dia. Mula-mula tu saya pelik tau, ada bau macam bangkai. Tapi sekarang dah tak ada dah bau tu. Korang tengok siapa yang tak tahan korang boleh skip part ni. Okay, saya tunjuk sekejap je. Okay, sekejap Tengok tu. Kesian, mati. Cakap pasal tikus ni, saya pernah ada experience tau. Sambil tu jom kita basuh baju. Pernah dia masuk dekat dalam poket seluar saya tau. Saya sidai seluar saya dekat luar. Waktu saya nak angkat baju-baju yang saya sidai dekat luar tu, saya nampak poket seluar saya besar kembung. Saya pelik lah kenapa. Lepas tu saya nak keluarkan lah. Apa saya ingat tisu masuk dekat dalam poket seluar saya. Rupanya tikus korang. Hidup lagi. Saya pegang badan tikus tu. Tahu tak? Saya macam, what? Macam mana tikus tu? Waktu tu musim winter. Jadi tikus tu macam sedup, macam seronok lah duduk dekat dalam seluar tu. Lepas tu tikus tu masuk dalam bilik saya. Lepas tu saya suruh Moshi tu tukang cleaner dekat sini, tolong keluarkan tikus tu. Alhamdulillah dia tolong saya. Sabun lavender, saya suka. Okey lah, bau dia sedap juga. Saya suka. Okay, by the way, sekarang saya dalam posting emergency tau. Seronok sangat-sangat. Saya suka. Saya tak sangka saya suka posting ni. Saya rasa mungkin satu hari kalau saya nak sambung specialization, saya akan masuk dalam bidang ni lah kot. Emergency. Dia bagus sebab kita dapat belajar banyak sangat benda. And korang tahu tak, saya ada buat CPR kat seorang patient ni. Sedih sebab wife dia kat luar meraung-raung. Nangis. Waktu first time saya tengok patient yang mati dekat ED kan, saya tak boleh tidur malam tau. Mayat patient tu macam hunting saya. Selalu teringat-ingat. Patient yang kedua meninggal depan mata saya. Patient ketiga mati. Saya dah tak rasa apa-apa dah. Saya rasa saya dah immunize. Saya nak buat hot chocolate. So brand ni sedap korang. Cadbury kan kena boycott juga. Nestle pun kena boycott. So saya pakai Aichong. By the way, jangan lupa tahu boycott untuk tolong saudara mara kita. Nampak minum. Sangat sejuk korang satu benda. Ni semua kalender yang saya buat daripada awal tahun final year, daripada Oktober start. Sampailah saya akan tinggalkan uni pada bulan 8 sebab saya ada pro exam. Sangat cepat masa berjalan. Yang merah ni semua hari yang dah berlalu. Okay. And then Julai, April. Pasal satu kalender yang saya letak kat sini untuk saya belajar, senang saya refer sebab bulan ni adalah bulan Jun. So saya letakkan kalender bulan Jun kat sini. Kita dah habis. Hari ni adalah hari Selasa. Saya rasa saya nak buang lah kalender yang hari dah habis tu. Macam semak. Ada orang pernah tanya saya, mana saya dapat kalender tu? Saya dapat daripada Pinterest. Korang type je, September 2024 contohnya. Akan keluar banyak kalender and korang boleh print. Tak payah bayar free. November, December, January, Mei. So saya akan susun bagi saya sedar diri sikit.
Kita buang. Sekarang dah pukul 8. Jomlah kita siap. Saya nak tukar tudung. Jam ni penting untuk cek pulse rate patient. Pernah doktor marah sebab saya tak pakai jam. Sebab saya lupa. Okay, so saya dah sampai. Darina. Buat apa tu? Tengok. Tengok. Oh. Okay, saya nak duduk belakang sikit. Hai Syafika. Ramai orang cakap muka dia dengan muka dia sama tau. Sama ke tak guys? Cuba korang komen. Ni Syafika, okay. And ni Darina. Cuba korang komen. Sama ke tak muka dua orang ni? Okay. Komen di bawah. Komen di bawah Sila uji kami. Sementara tunggu doktor, saya ingin nak tengoklah apa yang topik hari ni. Sekarang ni bas akan gerak pukul 12. So kita kena tunggu bas. Sebelum tu saya nak kemaskan barang. Study kat sini pun macam best juga actually. Ataupun kita pergi blood taking kalau ada patient yang nak ambil darah. So ni adalah logbook yang kita orang kena completekan untuk medical student. Semua prosedur yang kita buat dekat hospital, kita kena tulis dalam ni. Okay, saya tunjuk logbook saya masih kosong lah. Sebab yang lain ada nombor patient. Semua prosedur yang kita kena buat. So, kena isi kat sini. Bila dapat isi tu, kita rasa macam puas tau. So, now kita akan pergi tengok blood taking. Ada tak patient? Kalau tak ada, kita boleh straight pergi tunggu bas. Lepas tu, petang ni kita ada kelas. Saya ada lagi satu SMR kena siapkan. SMR tu macam case patient lah yang kita dah clear. Kita kena tulis dekat dalam kertas tu. Patient tak ada. So inilah tempat kita orang selalu withdraw darah patient. So inilah tempat dia kita withdraw blood. Lepas withdraw blood kita kena tak dalam botol ni. So blood tu dia tak coagulate. This is the bottle. Okay.
We are going to the bus right now. Tadi terserempak dengan director hospital. Hai Rena. Hai Syah. Lama awalnya loading bus. Cuma betul-betul. Wawe, hai. Dah loading dah. Buat tengok keluar. Buat apa Tengok. Astagfirullah. Oh, study weh. Korang puasa? Rena, nak pergi. Sekarang masa untuk kita makan lunch. Saya masak tom yum tau semalam. Ni rupa tom yum yang saya masak semalam. Biasa-biasa je, tak boleh lawan lah tom yum yang mak korang masak, yang mak saya masak. Lepas ni kita ada kelas, tapi kelas tu dekat sini je. Hospital kita 2 tau, satu hospital yang kena gerak naik bas, satu lagi hospital yang jalan kaki je dah sampai. Kita pergi dekat hospital KLE, kat sini jalan kaki. Ni tempat makan, kalau patient nak makan dia macam ada kantin lah. And kalau kau perasan, tak ada bangku pun. Sebab diorang makan berdiri. Dia hanya ada meja je, bangku tak ada. Sebab diorang kat sini selalu makan berdiri. Tapi tu culture masyarakat kat sini, so kita kena respect lah. Even doktor kita orang pun makan berdiri, itu normal. Kat Malaysia kan kedai at least ada kerusi. Okay, kita dah sampai dah hospital. Sejuk, dalam ni sejuk. So kita sampai. Sekarang ni kelas kat sini cancel sebab ada function. So kita kena pergi tingkat 2 pula. Syarabati 28. Dekat sini boleh je jadi kalau kita sesat tau. Aduh. Dah lah kelas kat sini seronok sebab ada aircon. Okay, so kita nak naik atas sekarang. Tadi orang inform pula kelas ditukar ke tempat lain. Bila masuk U, benda ni memang sangat common jadi. Kena alert. Tapi kawan saya baru bagi tahu sekarang. Tengok. Venue bertukar ke OPD 28. Okay. Hospital ni besar. Waktu saya third year, awal masuk klinikal memang selalu sangat sesat. Tapi sekarang dah okey. Sebab saya dah tahu jalan dia. OPD sini lah. Okey, 28A dah sampai. Last presenter ke? Okey, gelap. Okey, ni dah bilik kita. Bilik dia macam kecil sikit. Macam store. Ya. Yeah. Kesusahan dalam belajar tu mengajar kita erti bersyukur. InsyaAllah. Kak Aisyah bu. Kita tengah tunggu doktor radiologi. Radiologi ni basically kita belajar macam mana nak baca X-ray lah ataupun MRI ke. Kita pakai mic kat sini. Tak kamera kat sini, nampak tak? Thank you BP set, BP machine. Ni BP punya machine. Okay, so bila datang kelas kita kena sign attendance. Leader yang akan pegang. Tapi saya bukan leader untuk posting ni. So I don't need to hold any responsibility. Doktor tak datang lagi. Selalu doktor radio ni, doktor utama dia tu tak datang tau, Dr. Navin. Saya tak tahulah dia sibuk ke apa. Student dia lah yang ambil kelas. Maksudnya student MO ataupun PG. Student tu yang akan datang ambil kelas untuk kita orang. So doktornya tak menentu. Siapa-siapa je PG boleh datang untuk ambil kita orang. So from there we look for any enlargement of the ventricle that might indicate the hydrocephalus. Any hyperdiastole is actually a compartment within the subarachnoid space where. Wow. Hello. Macam tu ke? Cakaplah apa perasaan. Okay, saya rasa excited ya sebab nak balik lagi 84 hari. Yay! Apa perasaan final year? Excited ataupun takut? Takut dulu baru excited kot. Sebab kena hadap pro dulu. Excited sebab dah nak balik, dah tak payah hadap dah segala kekusutan berbelajar ni. Tapi takut balik sebab nak masuk Asia balik. Macam tu lah. Doakan kita orang berjaya dunia akhirat supaya jadi doktor awak nanti. Hi guys, last year radio guys. Kita new camera. Enjoy guys, all the best. Bye guys.
dah habis kelas. Tak masuk ke? Yeah. Tak boleh. Posting bag saya. Tada. Syabika, kunafa petang ni? Kufu-nufu, Fafa? Kunafa? Ons. Caloh. Weh, jom tengok gambar kat situ. Turun tak jadi. Oh, shit, syok. Nak buat apa? Okay, 1, 2, 3. Tada. 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 Dah. Siap, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Malas. Thank you. Nayap. Nayap kunafa. Sebaik ingat. Kita share. Okay, kita share. Shoot. 1, okay. Nak beli apa? Nutella. Boycott. Nutella boycott lah. Okay, ni kena kita. Ambil. Makan. Ni gula dia. Kita minta asin sebab tak nak terlalu banyak. ASMR. Tak ada bunyi pun. Sedap. Kunafa ni bagi saya kat sini memang ni yang paling sedap lah. Saya suka. And dia rangup. Yang ni Syuk punya dia beli apa? Dark chocolate dekat atas tu. Cuba rasa cheese dia tenggelam kan? Aku tak dapat nak menikmati rasa cheese dia. Agak sebab dia ada rasa Kan? coklat kat. Sebab coklat dia kuat. Tapi sedap dia. Dia rendam. Ayo. Ayah kena rendam dulu. So untuk malam ni saya plan nak buat study. Saya nak siapkan case yang nak kena tulis. Shadow House official training schedule ni basically kita kena clear patient tu. Lepas tu kita kena tulis case based on apa yang patient tu datang kat kita, complain kat kita. Saya dah habis siapkan case untuk patient. So maksudnya dah lengkap lah saya punya CMR. Okay, saya nak beritahu, saya dah dekat exam. Saya lagi 2 bulan je nak exam. Jadi saya takkan post dekat YouTube kerap macam dululah. Kalau saya post mungkin tu kalau saya rasa saya tak tahu nak buat apa-apa. Tapi memang setakat ni masa saya sibuk.
So, saya nak cakap nanti kita jumpa lepas saya habis exam. Saya akan berehat sekejap untuk YouTube. Saya nak fokus penuhnya untuk exam saya lagi 2 bulan. Tapi saya masih lagi aktif dekat saya punya Instagram. So, boleh follow saya dekat Instagram untuk tahu apa yang saya buat. Saya terfikir tahu, adakah kita digelar merdeka kalau kita still fikir apa yang orang fikirkan pasal kita? Kalau kita, bila kita keluar rumah, kita fikir, baju aku ni tak cantik lah, baju aku ni tak nampak mahal lah. Orang tengok baju aku mesti dia rasa aku miskin kan? Kita masih lagi tak merdeka sebab kita terperangkap dengan penjara tentang apa yang orang fikir pasal kita. Padahal sebenarnya dalam dunia ni yang paling penting adalah diri kita sendiri, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. 3 tu. Sebenarnya bila kita keluar kan, tak ada siapa pun yang akan fikirkan pasal kita. Orang yang keluar dari rumah dorang memang akan fikirkan pasal diri dorang tau. Macam mana yang kita fikir pasal diri kita, jangan terperangkap dengan satu pemikiran yang orang kat luar sana tu, oh dia mesti judge aku kan. No. Tak siapa pun yang free untuk fikir lama-lama pasal korang. Kalau korang rasa nak buat something kat luar sana tapi korang rasa kena judge, jangan risau. Orang kat luar sana tu, diorang sibuk nak fikir pasal diri diorang sendiri. Tak ada masa pun nak fikir pasal kita. So just do it, asalkan tak menentang apa yang Allah cakap. Itu saja. Hidup dekat dalam dunia ni sangat simple. Asalkan Allah tak larang, asalkan Allah reda dengan apa yang kita buat, and second, asalkan kita menjaga hubungan dengan manusia. Saya tahu apa yang keluar daripada otak kita, apa yang kita fikirkan tu kadang-kadang tak boleh nak control. Ya, saya setuju. Tapi kita boleh kawal macam mana kita nak react toward what we are thinking. So, itu je apa yang saya nak cakap untuk hari ni. So, thank you so much for watching my videos. Daripada pagi sampai malam. Sekarang dah malam dah. Tengok gelap dah luar. Sekarang dah 10.30. Saya nak habiskan sikit kerja-kerja saya. So, esok kita ada kelas macam biasa. And jangan tinggalkan saya. Saya akan kembali balik kat YouTube lepas saya habis exam. Doakan saya dan kawan-kawan saya lepas exam pro sekali tik sahaja dan kami pulang ke Malaysia dengan segenggam ijazah, insya-Allah. Thank you so much semua yang support YouTube saya. By the way, YouTube saya dah capai 70,000 lebih subscribers. Lagi 30k je kita nak dapatkan 100,000 subscribers. So, saya nak cakap thank you so much. Saya sayang korang semua. Saya akan kembali dekat YouTube selepas saya habis exam. Saya janji. Jangan lari. Bye.